Uncang emas withdrawal. Pertama sekali, log masuk ke dalam akaun masing-masing. Tekan butang 3 di atas, kemudian pilih uncang withdrawal, add withdrawal, pilih uncang emas. Kemudian lihat eligible to withdrawal. Pilih item yang kita nak keluarkan. Saya pilih satu contoh. Saya pilih untuk keluarkan gold bar 1 gram Chinese New Year. Jangan lupa tekan butang di SKU, add to chart. Kemudian OK, scroll balik ke atas. Awak boleh nampak dekat situ dah ada 1 gram kita keluarkan. Proceed to check out. Kemudian update shipping. Kat sini awak boleh pilih sama ada nak melalui pos ataupun ambil sendiri. Okey, macam saya akan pilih collect dekat KAB Go Lunas. Selesai tik, kita ke step seterusnya. Scroll ke bawah, awak akan nampak ada bayaran yang dikenakan, iaitu premium fee. Jadi macam gold bar yang saya pilih, premium fee dia adalah RM20. Kemudian tekan proceed to payment. Seterusnya buat bayaran. Cancel withdrawal. Awak hanya perlu tekan button merah di bawah. Kemudian delete item. Itu sahaja. Baki yang telah di-delete akan dimasukkan semula ke dalam akaun uncang emas. Semoga video saya ini dapat membantu dan memberi manfaat. Terima kasih dari saya, Linda Mahidin.